Dan sebab ada benda-benda yang sensitif, perkataan sensitif yang tak diterima oleh mereka ni. WhatsApp tu di-ban dan WhatsApp tu di-ban. Grup WhatsApp tu di-ban. Admin yang buat grup tu pun kena ban WhatsApp dia. Wow. Nampak sangat WhatsApp dia dipantau. Admin tu hampir-hampir nak add saya. Maksud saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam podcast Kongsi Sikit, Kongsi Cerita Kumpul Idea. Dan ini merupakan episod yang ke-6. Dan untuk episod yang ke-6 ni Haji, kita nak jemput alumni. Maknanya ini adalah satu slot khas. Edisi khas slot alumni. Sebab sebelum ni kita ada slot bersama dengan staff. Jadi hari ni kita nak dengan seorang alumni. Dan untuk episod yang pertama ni Haji, untuk alumni, kita nak jemput siapa je? Okey, kalau penonton-penonton setia sama ni yang menonton episod di podcast Kongsi Sikit, boleh kenal pasti ya, panel-panel yang kita jemput semua bukanlah biasa-biasa. Okey, yang luar biasa semuanya. Jadi yang luar biasa macam mana ni bang? Yang ini yang dikenali je. Sangat-sangat dikenali. Macam mana dikenali, macam mana tu? Sebab dia bukan orang awam. Bukan orang awam. Maksud saya dia selebriti. Selebriti. Bagi penggemar industri nasyid tempatan, kalau kita sebut satu lagu ni mungkin dia kenal. Ya, betul. Dan untuk makluman semua penonton, jumlah tontonan video muzik bagi kumpulan ni pernah mencecah paling tinggi adalah 5.1 juta view. Untuk salah satu daripada dia punya video. Dan lain-lain tu ratus-ratus ribu dan sebagainya lah. Memang sangat-sangat tinggi. Betul. Jadi satu benda yang menyebabkan kita jemput, sebab dia merupakan pelajar ataupun alumni lepasan Politeknik Nilai. Khas daripada Politeknik Nilai. Keluaran Politeknik Nilai ya. Macam saya kata tadi sekali lagi lah, bukan biasa-biasa. Tapi sebelum kita memperkenalkan, bagi para penonton yang lain, jangan lupa untuk tekan butang subscribe dan jangan lupa juga untuk like, komen dan juga share setiap video podcast, termasuklah episod ini dan juga episod-episod yang sebelum ini. KJ, tak sabar-sabar ni. Siapa kita punya jemputan kita? Betul, saya pun excited untuk penonton-penonton kenali siapakah yang ditonton sebanyak 5.1 juta kali ni. Okey, jadi bye. Saya kalau post apa-apa video kat media sosial je kan, kalau dapat satu pun dah seronok lah. Tapi kalau yang satu like tu saya diri sendiri. Kadang tu dua sebab saya terlalu like kan. Itu pun suruh paksa kawan like. Okey. Bila tengok naik jumlah tontonan tu 51 juta tu rasa teruja kan. Ya, betul ya. Jadi siapa Ji? Eji nak kenalkan? Saya berikan peluang pada Bai untuk berkenalkan dia. Bersama kita untuk edisi khas ni, slot bersama alumni, kita jemput iaitu bersama kita ialah Tuan Haji Amin bin Kamarudin. Daripada kumpulan nasyid Darwish. Betul. Jadi selamat datang Amin ke podcast Kongsi Sikit. Terima kasih Ji dan juga Sebai lah. Pensyarah saya ni, saya tak boleh panggil nama biasa. Boleh, tak ada masalah. Saya peminat. Saya peminat. Samalah. Saya peminat. Ji nak cerita sebab dia alumni. Jadi kita nak ceritalah perjalanan dia. Nak cerita yuk perjalanan belajar dekat Politeknik Nilai. Macam mana boleh mula-mula tu memohon untuk belajar di Politeknik Nilai? Dia asalnya lepas habis SPM tu, arwah mak saya sakit. Dia sakit buah pinggang, kena dialisis kan. Lepas tu tak ada pendapatan sangat, keluarga yang sederhana. So lebih fokus untuk bekerja lah time tu. Tapi disebabkan ada support daripada mak saudara sebenarnya. Mak saudara dia jumpa dengan arwah mak. Dia kata rugi habis SPM tu kerja. So masa depan tu dia kata macam sebenarnya saya ni boleh pergi lebih jauh lah kalau belajar lah, ada posisi macam tu. So then dia kata mohon. So bila paksa saya mohon, saya pun buka lah satu laman web tu, apa, UPP.
UPU. 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 Saya mohon je mana yang ada, termasuk Politeknik. Dan bila dah mohon tu, masa tu dah start kerja dah pun, kerja dekat kedai alat tulis. Part time. Part time. Masa lepas habis SPM. So then dapat tawaran belajar di Politeknik Nilai dalam bidang Diploma Kewangan dan Perbankan Islam. DIB. Di sini lah Politeknik Nilai kan. Dipahamkan sekarang dah bertukar nama dah kan. Betul. DIF. Betul. Jadi di Politeknik Nilai sendiri mungkin apa nama kita panggil Tuan Haji lah ya. Panggil Amin pun boleh. Tapi sebelum tu Ji, tahu tak kenapa saya panggil dia Tuan Haji? Kenapa? Sebab dia sekarang ni bertugas di Tabung Haji. Dia salah seorang, dia adalah pegawai Tabung Haji di Cawangan Putrajaya. Betul. Dan saya panggil dia Tuan Haji bukan sebab bertugas di Tabung Haji tu, sebab dia memang dah pergi haji. Dia usia bertugas. Sebagai petugas haji lah. Sebagai petugas. Mungkin kita boleh cerita juga nanti kan. Okey, jadi soalan Tapi dia sebelum itulah ya, Tuan Haji mungkin boleh kongsikan sedikit lah pengalaman belajar di Politeknik Nilai. Belajar ni macam ni nak cerita, belajar dekat Politeknik Nilai satu benda yang menyeronokkan lah. Sebab belajar siapa yang ada orang dia dipaksa belajar. Ada orang yang memang suka belajar. Saya bukan kategori yang bijak sangat, pandai sangat, boleh skor semua benda. Pandai. Tapi orang kata dengan effort tu lah, kita orang kata bila masuk dekat Politeknik ni, kita jumpa ramai orang, kita kenal dalam masa yang sama, kenal diri kita sendiri macam mana, sama ada kita ni apa orang panggil terms tu, introvert ke ataupun extrovert. Tapi waktu dulu budak-budak memang introvert lah. Faham. Sekarang ni bila dah melalui evolusi tu, dah orang kata dengan belajar, jumpa dengan kawan. Lepas tu lepas tu dekat poli dulu memang aktif juga, menyertai apa tu, aktiviti yang dianjurkan oleh poli. Antaranya menjadi dulu apa panggilan yang asrama tu, JPKK. Dato' Bahasa Pendidikan Kamsis. Itu pun sebenarnya sangat membantu tau bila saya dah bekerja ni. Lepas tu jadi MPP. Dulu MPP MPP Esko Kerohanian. Masa tu dah akhir, dah hujung-hujung dah. Bawa rapi ya betul. Amin Nuri. Nuri Amin. Okey. Itulah. Memang kata dekat sini pun tempat saya jumpa jodoh jugalah. Oi. Itu kita kena ulas. Itu soalan bonus. Betul. Jumpa jodoh tu maksudnya? Jumpa jodoh tu isteri saya lah. Belajar di sini juga? Belajar di sini. Okay. Satu kos yang sama. Satu kelas juga kan? Satu kelas juga. Okey, baik. Cuma pasangan dia tak habis lah. Dia tak sambung. Habis daripada intern tu dia keluar masuk government lah. Sebab dia ada di sebalik tu ada kisah dia lah. Dapat tawaran kerja. Jadi dia tak tu. Okey, faham. Jadi di Politeknik Nilai, di samping belajar mendapatkan segulung ijazah ya, segulung diploma Tuan Haji juga telah bertemu jodoh ya. Jadi penonton-penonton di luar sana ya, mungkin mencari-cari tempat untuk sambung belajar ya, mungkin boleh memilih Politeknik Nilai. Kita tak tahu. Sinilah jodoh anda. Di sinilah rupanya jodoh anda berada ya. Sebab kita ada success story ya di sini. Alhamdulillah. Saya berminat tadi Tuan Haji ada sebut berkenaan menjadi aktif di Politeknik Nilai ya. Mengikuti organisasi lah. Antaranya tadi apa? MPP ya. JPKK. Apa antara kemahiran ataupun pengalaman yang Tuan Haji dapat mengikuti organisasi tu yang diguna pakai lepas poli? Kemahiran waktu masa jadi JPKK kan pelajar sebelum nak masuk kan kita ada list kan bilik berapa. Lepas tu untuk satu bilik tu boleh muat berapa ramai. Lepas tu kita nak kena susun ikut dia punya alokasi benda-benda tu kan. So itu diguna pakai waktu dekat operasi haji lah. Tapi apa kaitan dia? Dia memudahkan saya sebenarnya. Waktu operasi tu pun sebenarnya sebelum jemaah sampai dekat bangunan penginapan, dia dah dapat dah senarai nama dan kita dah tentukan dah untuk bangunan ni ada berapa bilik. Bilik tu boleh muat berapa orang.
Maknanya dulu buat tu macam seolah-olah training kan. Ya, seolah-olah macam dah di train benda tu. Sebab kebetulan masa tu saya memang bertugas dekat maktab. Maktab untuk jemaah lah. Lepas tu So mengimbau nostalgia, dulu aku pernah buat ni. pernah cakap benda ni senang je. Macam tu lah. Senang je benda ni, dah pernah buat dah sebelum ni. So benda tu sangat membantulah. Kalau tak ada kemahiran benda tu, mungkin kita tertanya-tanya dengan orang-orang lama juga kan. Macam mana nak buat. Dia mungkin agak slow sikit lah berbanding kita dah tahu. So kita bila dia bagi arahan, buat okey. Dah faham apa nak kena buat. Jadi tak sia-sia lah. Sangat. Betul. Aktif semasa di Politeknik ni lah. Indai. Alhamdulillah. Okey. Jadi Jan nak tanya tentang macam mana boleh jadi artis. Betul. Dia waktu belajar lagi dah jadi artis ke? Sebab waktu belajar dulu rasa macam belum artis lagi. Betul, masa belajar macam tu sebenarnya macam saya lagi artis. Waktu belajar masuk dekat poli tu, saya dapat interview daripada kawan saya ni lah, Faiz. Faiz tu yang Faiz kawan Darwish tu kan. Darwish masa tu memang dia nak pakai sebab dia yang owner ni, si Faiz ni memang dia pemilik Darwish. Dia habis daripada kolej matrikulasi tu, kawan-kawan dah dia mana kumpulan Darwish ni dia wujud waktu di kolej matrikulasi Johor. Okey, baik. So dia ada berapa adik kumpulan? Ramai lah. Adalah. So bila dah keluar tu habis dia orang berpecah lah. Dia tinggal Faiz seorang je. So then dia meneruskan. So kawan Faiz ni adalah kawan saya. Okey, baik. Waktu dekat sekolah, dia suggest nama saya sebab dia pun ahli kumpulan nasyid dekat sekolah juga. Okey, faham. So dia suggest bagi nombor telefon, dia kata saya berminat ke tidak. So kiranya waktu tu tak kenal lah. Ambil Faiz tu melalui kawan. Kenapa kawan tu tak kenal saya? Kawan pada kawan lah, patut dikenal by dan saya. Masa tu tak jumpa lagi. Lepas tu saya jadi anak murid. Okey. Tapi waktu tu dekat poli Masa tu dekat poli. Okey. Lepas tu lepas dah kontak, itulah first persembahan dekat Uniten. Waktu tu masih lagi belajar Masih belajar. Oh, tak tahu kan. Masih lagi belajar. Kalau tak saya boleh jadi backup. Okey, lepas tu. So then daripada situlah bermulanya saya dengan Faiz. Dia memang minat sungguh lah. Dia punya passion dengan nasyid tu kan. Passion dengan nasyid tu memang minat sungguh. So saya follow je lah dengan dia. Maksudnya kalau ada apa-apa aktiviti macam bulan puasa, pertandingan ke apa ke, memang kita orang join. So kira secara rasminya Darwish berdua sekarang. Sejak daripada tahun 2013 sampai hari ni. Tapi waktu tu start 2013 tu masih lagi belajar. So cuma masa tu underground. Faham. Maksud underground tu maksudnya buat event jemputan kecil, tak ada album. Okey. Tak ada album. Belum artis lah. Belum. Memang baru nak berjinak-jinak lah. Maksud tu masih nak kenal lah kan. Trainee lah kan. Term dia sekarang kan. Okey. Seterusnya, macam mana boleh jadi artis tu? Starting dia tu. Tadi tu trainee kan. Lepas tu macam mana boleh jadi artis? Dia sebab lagu single yang kedua sebenarnya. Single yang pertama memang dah keluar, dah release. Nama dia, tajuk lagu tu Hati Merindu. Itu orang kata, boleh kata memang single. Cuma bagi kami lebih kepada pilot project. Okey, faham. Betul. Pilot project. Tapi sekarang view pun dah nak cecah ratus juga, tapi masih lagi puluh ribu lah. Untuk yang first mula-mula tu. Tu tahun bila? 2000 habis daripada ni combo 2016 tak salah. Dah keluar single Dah keluar single. Cuba untuk keluar single. Lepas tu melalui kenalan Faiz lah yang duduk dalam industri. So then tak berapa nak berjaya, dan kita cuba collab pula. Strategi yang terbaru collab. Lagu Safiyah tu lah. Lagu Safiyah paling hit 5.1 juta. 5.1 juta. Sekali lagi boleh kita tengok kamera. 5.1 juta view lah sampai sekarang. Alhamdulillah. Tapi tak sangka lah benda tu. Sebabnya
lagu tu ditulis oleh Ustaz Muhammad Paroi. Paroi Joy. Lepas tu dikompos oleh Frizdan dan di-collab dengan kumpulan Far East. Yang nyanyi lagu apa tu? Barzah tu. Kalau kenal lah. Salah seorang daripada ahli kumpulan tu pun yang jadi DJ Zayan sekarang. Anas Tahir. Salah seorang daripada ahli kumpulan Far East yang asal yang lagu Barzah tu sepupu isteri saya. Masya Allah. Patutlah beria nak jadi ahli kumpulan. Tapi waktu dengan Pak Istafiah tu dah tak dah. Dah tak dah. Yalah, betul. Dia boleh claim royalty. Okey. Itu yang pertama Itu yang pertama, lagu yang pertama tu lah. So, waktu tu dah jadi artis lah. Tak rasa pun diri ni macam artis. Dia lepas dah masuk single ke-3, single ke-4, baru ya ke, bila ada orang tegur kata abang Darwish kan kata. Wow, sudah inilah 51 juta. Mesti takkan lah. Bila berjalan tu dah seudara lain ya. Orang bertegur ya. Dia sebenarnya pengalaman juga sebenarnya. Dia bila nak menapak tu nak masuk betul-betul dalam industri nasyid ni, maknanya yang saya nampak memang kena cari fanbase dulu. Apa-apa pun fanbase. Macam tadilah yang beritahu kan, kalau saya apa-apa post mesti nak dapat 1 juta, tapi dengan cara apa? Cara minta kawan like. Itu pun cara marketing juga sebenarnya. Tak salah pun benda tu. Betul lah kaedah kita. Betul. So jangan lupa like, share dan komen. Minta kawan-kawan jiran belakang rumah untuk like dan komen. So fanbase Darwish ni basically siapa? Golongan siapa? Mula-mula tu memang daripada ahli keluarga lah. So then lepas daripada tu dan pesyarah-pesyarah. Betul, dan pesyarah dari kawan-kawan. Dan lepas daripada tu yang kami tak sangka tu daripada Indonesia. Seorang peminat tu memang dia minat betul dengan lagu Safiah. Dan dia buat kerja-kerja untuk promote apa benda tu tanpa meminta sebarang timbal balas. Macam mana tahu? Melalui lagu Safiah tu lah. Sebab macam mana tahu yang dia dari Indonesia dan dia buat kerja-kerja tu? Kawan saya yang interview dia tanya dia, bukan macam mana dia interview lah. Dia kata betul minat ke? Ya, betul minat. Memang dari segi dia share banyak benda tu, video tu kan. Dan dia banyak komen dekat dalam tu. Lelaki perempuan dah agak dah. Ya, dia fan kita punya fan account kan. Fan club lah ni. Ya, betul. Saya rasa dia minat dengan Amin tu. Not available. Okay. Baik. Lepas tu itu Safiah yang pertama. Kemudian yang kedua single seterusnya. Yang kedua Linangan Laduni. Yang ni pun sedap je. Benar-benar lagu dengar lagu ni. Eji kena dengar. Okay. Yang ini pun 5 nak kena 100,000 kat view. 100,000 juga. Tapi antara banyak single yang kedua ni yang ketiga, single yang ketiga ni yang paling makan kos yang banyak. Tapi view tu tak tinggi. Sebab video klip dia best. Dia pakai pelakon-pelakon yang terkenal lah. So antaranya Ardel Ariana, Nazmi Adwa, dan juga ada Hazamin Intim. Macam mana sekali lagi ada Hazamin Intim kan? Betul. Ada Hazamin Intim. Dia ambil part sebagai jurunikah lah masa tu. Dalam MV tu kan. Itu pun agak sukses juga. So yang seterusnya yang keempat collab dengan Ustaz Munif lah. Ustaz Munif Hijaz. Lagu Saat Hari Tuanya. Yang ini pun best. Ini lagu favourite Bai kan? Ini pun best. Memang favourite. Saya semua yang Darwish saya favourite. Nampak. Alhamdulillah. Number one fan lah tadi. Fanbase. Ini pun salah satu fanbase juga ada. Betul. Tadi dari Indonesia, ni dari Malaysia. Specifically di Politeknik ni lah. So yang itu pun cecah lebih kurang dekat nak juta dah. 900,000 lebih. Wow. 900,000 lebih. Macam mana kita tahu macam tadi Encik Bai ni adalah fan kepada Tuan Haji kerana dia tahu berapa view count. Nampak ya. Terima kasih lah. Saya setiap hari tengok. Dalam kereta pun ada lagu tu. Dalam kereta dah record dah YouTube kan. Kemudian yang kelima yang terbaru ialah Abu Ubaidah. Cuma Abu Ubaidah ni agak kontroversi sikit. Betul. Kalau boleh share sikit, kongsi cerita sikit apa yang kontroversi tu. Kontroversi daripada segi lagu tu sendirilah, tajuk pun Abu Ubaidah kan. Dia asalnya kalau bila saya dengar mula-mula kan, ni mungkin Abu Ubaidah sahabat Nabi. Daripada saya. Tapi waktu keluar lagu tu,
waktu tu nak ambil mileage, bukan ambil mileage, maksudnya nak mengenang peperangan yang berlaku di Palestin. Mengambil nama Abu Ubaidah ni sebagai salah seorang daripada ketua, saya tak boleh sebut kot, mungkin ketua HAMAS ketika itu kan, kita dah sebut sebab YouTube kan. Jadi sebab tu kot mungkin kena ban. Boleh cerita sikit? Betul. Lagu masa tu memang Faiz sebagai komposer dan dia penulis lirik, dia memang mana kata tak apa, kita buat je lagu ni. Dia kata pergi ke tak pergi ke, dia kata buat je. So bila dah buat tu, bila kita dah post tu, dia sebelum tu, masa dalam pembikinan tu, kita ada buat satu grup WhatsApp tau. Grup WhatsApp tajuknya lagu itulah. Okay. So then entah macam mana si admin kawan saya ni, dalam tu kita dah bincang lah apa role untuk pelakon ni sebagai apa, pelakon sebagai untuk apa, buat music video. Dan sebab ada benda-benda yang sensitif, perkataan sensitif yang tak diterima oleh mereka ni. WhatsApp tu di-ban. Dan WhatsApp tu di-ban? Grup WhatsApp tu di-ban. Admin yang buat grup tu pun kena ban WhatsApp dia. Wow. Nampak sangat WhatsApp dia dipantau. Admin tu hampir nak add saya. Maksud baik. Sempat lagi. Dahsyat dia. Sebab saya sempat tengok video tu waktu mula-mula keluar. Sebab berlakon tu mudah je, pakai topeng je. Betul. Kalau sangat pakai topeng saya okey. Faham. Okay. Sebab tu dia kena ban. Tu WhatsApp. Itu WhatsApp. Waktu projek tu tetap dijalankan. Projek tetap dijalankan dan release kan. Cuma ada perkataan macam GAZA itu diubah lah perkataan tu. Okey. Macam yang disebutkan lagi tu pun tadi diubah jugalah. Iyalah. Dia punya ejaan tu kena ubah lah. Faham. Dia ada sensitif kat situ kan. Jadi bila post dekat YouTube, kita promote je lah. Dah naik view banyak kan? Dah banyak. Dah ratus ribu. Dekat 200,000. Dalam masa 3 bulan 4 bulan dah 200,000. Memang satu kejayaan lah. So then bila habis daripada tu pula, kita ada masuk anugerah apa tu, carta 114 untuk lagu Abu Ubaidah dekat TV Al-Hijrah. Okay. Then kita orang menang persembahan terbaik masa tu. Lagu tu. Betul. Sehari lepas daripada kejayaan tu, video tu dah take down. YouTube dah take down. Sebab orang mula buka lepas lagu tu menang. Saya ingat betul. Sebab lepas menang buat persembahan kan, live kan? Live. Ingat persembahan terbaik. Persembahan terbaik live di TV Al-Hijrah. TV Al-Hijrah. Kemudian lagu tu. Dan esoknya dia jadi kontroversi Terus jadi kontroversi dan terus take down lah. YouTube terus take down. Permanently. Apa justification daripada YouTube? Yang di-share oleh pihak FMC tak salah saya. Sebagai apa ni yang post lah. Yang post music video tu, dia kata dia tak bagi reason yang jelas. Dia kata telah melanggar polisi YouTube. Biasalah tu ya. So tak ada appeal ke apa, tak apalah. Ada dia orang try appeal dan tak dapat. Tapi lagu-lagu ni masih lagi dinyanyikan di radio-radio. Kalau rasanya ada lagi. Sebab FMC minta untuk buat plan yang kedua, untuk dibuat dalam bentuk official lyric video. Ada dekat YouTube, boleh carilah Darwish Abu Ubaidah. So then dia lirik je lah, tak ada apa-apa. Tak ada video. Music video tu memang ada dalam simpanan saya je lah. Dengan tim-tim yang asal. Faham. Tidak boleh di-release di mana-mana platform. TikTok mainstream pun lah, mainstream platform. TikTok pun tak boleh, Instagram pun tak boleh, Facebook pun tak boleh. Bila post je memang kena terus bagi ni lah, apa, notification violation lah. Wow. Okay, menarik. Tu yang terkini lah. Tapi ada lagi yang terkini. Ada. Tapi yang tu kejap lagi. Belum release lagi. Belum release, yang tu kejap lagi. Betul. Sebelum kita sentuh berkenaan yang terakhir tu, mungkin penonton-penonton di luar sana mungkin ada yang tak biasa dengan industri nasyid ataupun proses pembikinan lagu ya. Kalau saya sendiri pun saya tak tahu proses dia macam mana. Kalau lagu-lagu daripada Darwish sendiri digubah dan ditulis oleh siapa? Adakah Tuan Haji sendiri antara contributor, penyumbang, ataupun memang ada penyumbang-penyumbang lah, penulis lagu yang datang dan menawarkan lagu? Untuk lagu Safiyah, masa tu memang kita minta kepada orang lain punya hikmat lah, macam lirik, lagu. Itu memang hikmat luar lah. Kalau macam recording pun of course lah memang hikmat luar. Tapi untuk lagu yang ketiga, lagu keempat, saat hari tuanya dengan lagu Abu Ubaidah. Itu memang kawan saya yang 100%. Dia yang penulis lirik, dia kompos lagu.
Cuma recording memang kena pakai luar pula lah, sebab kita orang tak ada kemudahan tu. Saat hari tuanya tu kena kena tengok. Okey. Sebab Bukan dia saya je penonton-penonton di luar menangkap. Dan juga jangan lupa tengok video ni juga. Itu ni episod ni. Okey. Dari segi career, sebab ini kira part time kan. Tuan Haji ni bergerak di bawah label ataupun secara independen? Independen. Tak ada label mana-mana. Maknanya yang apa-apa urusan kontak direct dengan Darwish lah. Betul. Kalau ada pun dekat media sosial Darwish tu pun nombor telefon tu pun nombor telefon partner saya lah. Faham. Ya, Pak Faiz tu. Faiz Darwish. Direct kontak dengan dia. Okay. Tuan Haji dia selain daripada artis, dia juga pegawai dekat Tamu Haji. Tadi waktu borak-borak dia ada cerita. Satu cerita yang macam mana dia boleh dapat kerja di Tamu Haji. Jadi kalau boleh Tuan Haji share sikit, as a alumni Politeknik Nilai ni, apa yang menyebabkan Tabung Haji tu ambil bekerja dengan Tabung Haji. Sebab dia ada cerita tu. Bagi saya cerita ni, bagi saya lah menarik untuk hidup saya lah kan. Memang nama podcast kita pun kongsi cerita. Jadi kita nak kongsi cerita sikit. Dia sebabnya lepas habis daripada Politeknik tu 2015 kan. 2015 habis belajar untuk tahun yang pertama. Habis je keluar dia daripada poli tu, memang tak tahu nak buat apa lah. Tapi dalam masa yang sama, masa SEM 5 ke SEM 6 masa tu, terpengaruh dengan Sebai punya ni lah. Sebai punya apa tu, tips yang dibagi. Tips yang Sebai bagi. Masa tu dia cerita berkenaan dengan Job Street, satu platform untuk mohon kerja. Waktu tu saya tertarik masa tu kan. Fikir-fikir masa tu, tak salah aku nak cuba. So buat je lah, buat account apa semua. Tapi dalam tu upload lah setiap SEM punya kejayaan, dia punya pointer lah. Lepas tu dia dekat dalam tu pun ada juga dia suruh nyatakan masih lagi belajar di SEM yang ke-6 dan sebagainya kan. Bila dah habis tu saya update dan nampak ada Tabung Haji punya kekosongan. So saya ni lah mohon lah apply je lah, straight apply kan. Tapi dalam masa yang sama saya mohon government juga untuk jawatan Kod N, Perkeranian Operasi kan. Yang itu dulu dapat. Itu dulu dapat interview. Dipanggil interview dulu. So bila dia panggil interview tu, masa tu memang ramai lah orang kan. Ini tips lah untuk pelajar-pelajar yang nak cuba mohon kan. Dia gugup tu memang tetap ada. Sebab first time interview, keluar daripada bilik, muka dah stres lah masing-masing. Ada yang lega. Saya malam tu tak boleh tidur tau. Memang fikir apa benda aku nak jawab besok kalau dia tanya. So apa je lah nama menteri, polisi kerajaan, apa benda semua tu memang baca lah benda tu. Tapi nak kata tak ada satu pun yang lekat sangat dalam kepala. So pagi tu saya tawakal je. Tawakal, saya baca selawat. Selawat tu selawat apa? Selawat ni lah, selawat. Kalau dalam kalau dalam nasyid dia ada ni, nama dia selawat Azmiyah. Selawat Azmiyah. Dan saya ingat dalam hati, ya Allah, Tuanku, aku bertawasul dengan kebaikan selawat ni. Then masuk turn dekat dalam bilik interview. So dia tengoklah file saya, awak dulu sekolah ni aktif dalam bidang macam pertandingan azan, ngaji apa semua kan. Dia kata betul. Baru-baru ni pun awak ada dekat poli pun awak aktif kan? Ada sijil saya masa tu memang naib johan poli, antara poli kan. Musabakah. Naib johan. So dia kata dia suruh saya mengaji. Kata boleh tak? Ini yang kerajaan kerajaan, government. Dia suruh saya mengaji. Saya pun mengajilah. Waktu interview suruh mengaji. Dia suruh saya mengaji. Rare ni. Padahal jawatan N ni. Dia kata pilih je apa-apa surah dengan taranum, tak kisah apa-apa pun taranum. Saya bacalah surah Duha dengan taranum Nahwan masa tu. 2 ayat. Teruskan. So then lepas daripada habis tu, nak jadikan cerita, sebenarnya bilik interview tu dia bukannya bilik yang berdinding yang maknanya kalau saya ngaji dalam tu, maknanya orang luar memang dengar. Lepas habis dia mengaji tu, dia tak tanya apa. Dia cuma tanya surah apa? Duha. Lagu apa? Taranum. Okey, betul itu. Itu saja. Dia keluar. Tak ada tanya apa-apa. Saya fikir saya gagal lah interview tu. Memang gagal. Memang gagal. Dalam kepala otak memang tak dapat lah. Keluar dari bilik tu, semua pandang. Mengaji pula dah budak ni.
Mesti nama Mula berdebau. Semua pandang. Mesti nama dia Wadduha. Kalau Sudah nama- habis daripada itu saya dapat interview Tabung Haji pula. Okey. Tempoh antara tu tak lama lah, dalam sebulan macam tu. Pergi kat Menara Tabung Haji. Itu memang tough sebabnya dari tiga peringkat. First kena jawab soalan BI. Lulus pergi ke second punya peringkat. Yang itu kena ujian fardu ain. Dia tanya tentang perkara dalam ada berapa perkara dalam ambil air semayang, muka, tangan, niat semua tu lah. So then dia suruh baca soalan Quran. bertulis Tak, soalan berdepan. Lisan. Lisan. Okey. Semua orang kandidat kena melalui soalan Betul. yang sama. Satu-satu, seorang-seorang. Betul. Yang first tadi tu memang bertulis, yang bahasa Inggeris. Tapi untuk fardu ain memang dia secara lisan. Dan dia suruh baca satu ayat Quran, dia ada tulis dekat atas meja tu, lepas tu dengan terjemahan kat bawah tu. Tapi terjemahan tu bukan dalam bahasa Rumi, tapi dalam bahasa Jawi. Dia nak tengok kemampuan kita boleh baca Jawi ataupun tak. Okey. So dah lulus, pergi dekat next step pula. Dekat situ ada 3 orang panel. Dekat 3 orang panel, dan kebetulan untuk Tabung Haji ni pula saya pernah praktikal dekat Tabung Haji. Waktu tu praktikal haji. So saya gunakanlah apa benda yang saya ada, sebab saya ingat dalam kepala otak saya, Sebai pernah cakap Oi, waktu orang lain tu. kita nak interview, waktu kita di-interview, kita kena promote diri kita. Betul. Kita kena jual diri kita. Betul. Nampak ayat tu macam budak-budak ketawa kan, tapi saya ambil serius. So saya promote je lah. Saya promote je diri saya. Okay, masa dekat Tabung Haji saya ada terlibat dengan projek IDM, yang TV yang bergerak nombor tu apa semua. So then saya hidupkan surau dekat Tabung Haji Cawangan. Johor masa tu kan. So then banyak lah. So alhamdulillah lepas. Tapi saya rasa macam riak pula masa tu. Masa tu mula interview. Sebab konsep bila jual diri ni riak lah. Faham tak? Ya, So ya. lepas dah habis tu, saya cakap dengan mama saya, rasa tak dapat ni. Sekali lepas daripada 2 bulan tu, bulan 9, saya dapat tawaran Tabung Haji, lulus. Dapat kerja. Maknanya tak riak. Ya, betul. Maknanya betul lah tu. Dia ikhlas. Ah. Dapat. Sebab mungkin dia nak tengok kita, dia bukan kira betul atau salah, tapi dia nak tengok kita ni yakin ataupun tak waktu kita nak bagi jawapan. Keyakinan tu kena ada. Walaupun kita ni introvert, tapi sebab kita nak kerja kan, kita nak dapatkan untuk pendapatan dan sebagainya kan. So kita kena buat juga benda tu. Tak kira lah introvert ke apa ke. Sampai sekarang saya cerita dekat setiap intern yang datang dekat Tabung Haji. So then selepas sebulan saya masuk dekat Tabung Haji tu, saya dapat offer letter daripada government. Dapat juga yang mengaji tu. Padahal mengaji je tu. Padahal mengaji. Saya langsung memang tak sangka dapat. Wow, tak ada soalan nama menteri, Tak ada. polisi kerajaan. Tak ada. Mengaji Tak ada. saja ya. Mengaji Mahal sahaja. tak mahal ya? Betul. Tu indah lah Allah caturkan dalam hidup saya tu. Kena Wadduha ni je. Alhamdulillah. Tapi mungkin setiap orang tu pengalaman tu mungkin berbeza. Mungkin boleh diambil setiap sikit lah daripada tips-tips orang-orang yang dah pernah interview kan. Ada je orang yang interview banyak kali, tapi sebenarnya pengalaman untuk dia juga. Walaupun gagal kan, tapi pengalaman untuk dia juga. Betul. Tapi saya boleh dikira first interview dapat. Alhamdulillah. Rezeki Allah Tapi bagi. dapat Tabung Haji dulu kan. Tu Dapat pergi Tabung Haji tu kan. Dia bila dah dapat tu, saya tanya juga Sebai pendapat. Ada kan? Ada. Aduh, lupa lah. Ramai sangat tanya. Saya ada tanya juga Sebai. Nak pilih yang mana? Macam mana nak pilih yang mana satu ni. Tapi Sebai suruh saya pilih government. Waktu tu. Okay. Sebab ada benefit dan sebagainya Sebab kan. dia mengaji tu. Tapi bila fikir balik, rumah saya pun dah government masa tu. Oh, ya betul. Saya pun ambil yang semi government lah, sebabnya dan kebetulan pula first posting saya masa tu dekat Tabung Haji Muar, dekat dengan kampung saya dan jaga orang tua saya masa tu. Faham. Ya, betul. Ada ni. Saya pilih yang itulah Tabung Haji. Faham, ingat. Sesuai di keadaan itulah. Dan tips yang satu lagi tu pun boleh diambil pakai lah. Sebab saya tak sangka bila macam saya punya exec nak naik pengurus kan. Dia ada interview. Dia cerita banyak kali dia interview, dia orang macam tak berapa, macam agak-agak macam kurang lah kan bila dia jawab tu. Kata, Haji, saya nak share sikit je pengalaman saya interview. Ada satu doa ni saya buat, saya amalkan. Haji cubalah. Kata, Allahumma ja'alni mahbuban fi qulubil mu'minina wal mu'minat wa basirni wa ballighni ila 120 sanatan fallahu khairan hafizahu wa huwa arhamur rahimin. Maksud doa tu dia nak dikatakan arwah saya ajar doa ni, doa tu doa pengasih sebenarnya, tapi bukan asbab, memang asbab daripada doa tu, tapi hakikatnya Allah yang bagi kan. So bila saya ajar benda tu dekat dia, dia pun buat,
dia kata dia pun bertawasul dengan selawat apa yang dia ada. So dia dapat naik pengurus kat Taman Haji Keluar. Betul. Okay. Wow, sangat perkongsian yang sangat baik ya. Betul. Tadi kan kita tak habis cerita tadi berkenaan yang tak akhir tadi tu, single tak akhir tadi tu. Tu bonus. Bonus yang kita nak balik kepada artis balik. Lepas tadi dah cerita artis, dah cerita poli, dah cerita kerjaya di Tuan Haji dan sebagainya kan. So yang terakhir, yang terkini, apa perkembangan Darwish yang terbaru? Sekarang tengah ongoing untuk single yang seterusnya lah. Okay. Tajuk lagu tu Jom Berdoa. Jom Berdoa. Jom Berdoa. Lagu tu pun dikompos oleh kawan saya jugalah, partner saya Faiz Darwish. Lirik, kompos lagu. Cuma macam mana boleh collab dengan UNIC. Oh, ini lagu collab lagu collab juga. Sebabnya hasil daripada kemenangan persembahan terbaik daripada yang lagu Abu Ubaidah tu. Dan juara lagu masa tu untuk carta 114 UNIC. Dengan featuring Anik Muhai. So carangan siapa untuk collab tu? Faiz sendiri yang ajak UNIC ke ataupun Tuan Hijrah yang secara hierarkinya kita lah. Yang minta collab dengan UNIC. Ya betul. Takkanlah orang yang senior pula kan. Tapi dia orang bersetuju lah. Dia orang bersetuju. So itulah Maka secara hierarkinya juga kita yang akan collab dengan dia. Betul lah. Kan kami yang biasa-biasa ni akan collab dengan yang luar biasa. Betul. Okay, yang tu single tu dah record lagu dah record. Tapi untuk music video InsyaAllah bulan 7 ni. So mungkin dalam release dalam bulan 8 macam itulah, awal bulan 8. Bulan 7 rakaman music video. Kemudian release di YouTube juga lah. YouTube bulan UNIC. 8. YouTube UNIC. So hak milik UNIC lah. Ke tak? Hak milik UNIC. Okay, yang ni target berapa juta? Saya rasa kalau UNIC ni rasa 10 juta paling. Ini bergantung kepada konten. Faham. Masuk konten untuk kita marketingkan lagu ni lah. Biasanya akan promote siapa? Darwish ke Ikin ke sama-sama? Sama-sama. Ke akan lantik pihak? Ada marketer. Ada juga. Tapi tengok keadaan untuk lagu ni belum diputuskan lagi lah macam mana untuk marketing tu. Tapi dari segi umumnya macam tu lah. Biasaannya bila dah release lagu, sebelum tu kita dah fikir dah apa konten nak buat. Sebab dalam lagu ni ada 3 doa. So bila 3 doa, maknanya 3 konten tapi banyak yang boleh kita selitkan. Lirik lagu tu adalah ada 3 doa. Dalam lirik tu ada 3 doa. Doa apa? Doa pengasih tadi. Tak boleh bagi lagi. Doa tu memang selalu diamalkan oleh kita lah umat Islam. Salah satunya itulah Rabbi Yasir wa la tu'asir. Rabbi Tamim bil khair. Yang itu kesenangan. Khas di Politeknik Nilai kita release dulu podcast kita dapat dulu. Kongsi sikit ya. Ingat ya, tarikh release adalah pada bulan 8 insya-Allah. Kalau tak ada apa halangan insya-Allah bulan 8. Jadi just nak tanya, kita ada untuk slot khas ni, kita ada sediakan 10 soalan yang Amin kena jawab laju-laju. Sebab itu kita dah buat tanya juga 10 soalan ni. Ini mengejut dekat slot waktu dengan staff kan? Ya betul. Okay, ini 10 soalan tapi simple-simple je lah. Dan nak tahu Amin punya preference. Sebab kita tanya selebriti kan, so kita nak tahu juga apa preference dia. Baik, 10 soalan untuk Tuan Haji kita. Yang pertama, study last minute ke study awal-awal? Last minute. Lelaki. Kebanyakan lelaki tu. Sama. Study last minute ya? Sama-sama. Kita sama. Okay. Aktif dalam persatuan atau fokus akademik? Persatuan. Aktif persatuan. Yalah, sebab tadi pun kita Tuan Haji dah kongsikan. MPP rapi kan. Selalu jadi imam. Kan ada jadi imam. Masa tu ni MPP presiden ni siapa? Nuri Amin. Tapi selalu jadi imam di Pusat Islam kan. Betul zaman tu kan. So sedap kan. Betul. Kalau dia jadi imam dulu zaman dulu, penuh jemaah ni. Wow ya. Di saf belakang yang muslimat. Tahu bukan muslimat. Salah satu tu rumah lah. Rumah dia. Rumah dia. Betul. Okey, yang seterusnya, makan di cafe college atau bungkus luar? Cafe college. Dulu lah. Okey, seterusnya, tinggal di college kediaman atau sewa luar? College kediaman tinggal. Tapi zaman tu pelajar tak ramai lagi kan. Memang semua layak duduk dalam kan. Tapi memang prefer duduk dalam kan. Mudah lagi kan. Mudah beraktiviti dan sebagainya. Okey, seterusnya, presentation individu ataupun berkumpulan? Berkumpulan.
Oh, lebih gemar berkumpulan ya. Sebab kalau berkumpulan dia tak nervous. Kalau salah seorang gelak, kita pun gelak agak. Faham. Ni kalau seorang dia lagi nervous. Ya, betul. Yang ke-6, bersiap awal pagi ke masuk kelas ala-ala zombie? Bersiap awal pagi. Dia orang yang kemas. Ya, nampak Sebab dia artis. Dia artis. Menjaga keterampilan diri. Penampilan, betul. Betul. Seterusnya, bersukan setiap minggu ataupun tidur waktu lapang? Tidur waktu lapang. Tu tips untuk suara sedap Dah ya. Daripada dulu lagi. Bila masa DK Barat dulu pun dalam bas saya tidur je. Tapi dia kata, kau tidur je kau, tak ada ni ke apa kan. Kata tu salah satu tips suara sedap ke. Tak tahu, wallahualam, tak tahu. Tak pasti. Patutlah suara kurang sedap sebab jarang tu lah kurang tidur. Adakah mungkin ada juga mengamalkan menyanyi ketika tidur? Mungkin macam mana tu? Tak ada. Konsep sebab saya adalah antara lah penyanyi ketika tidur lah. Cuma dia tak berapa sedap bunyi dia. Mungkin seterusnya bunyi dia lain lah. Okay, buat assignment sendiri ataupun last minute group work? Last minute group. Okay. Seterusnya, tunggu bas di kampus ataupun jalan kaki? Tunggu bas di kampus. Tunggu bas. Oh, dulu datang naik bas ya? Betul. Tak ada kenderaan. Memang tak ada kenderaan. Okay, faham. Dan yang terakhir, zaman belajar dulu ataupun kehidupan sekarang yang lagi mencabar? Kehidupan sekarang lagi mencabar. Selepas poli tu ya. Betul. So kalau kata belajar tu satu benda yang hard tu, enjoy je lah. Jangan fikir sangat. Buat mana kita termampu. Jangan kita nak kejar sangat orang. Dah. Itu je. Kan. Jangan compare hidup kita dengan orang kan. Setiap seorang ni Allah dah jamin dah rezeki kita macam mana apa semua tu, kita kena yakin lah. Untuk berbalik kepada tauhid kita lah. Yelah. Sudah tertulis. Betul. Seronok rasanya hari ni sebab kita dapat dengan artis. Ya, untuk betul. Slot alumni yang first ni kan. Ya, panel bukan Malaysia kita. Jadi sebelum kita tamat ke sesi kita hari ni, mungkin last ni yang ditunggu-tunggu. Ya, yang ditunggu-tunggu bukan saja penonton di luar sana, tetapi kami juga di sini dalam studio ni pun tertunggu-tunggu. Satu lagu, satu rangkap je. Kami akan backup je. Betul lah. Betul ya, seperti Sebai pernah cakap sebelum ni, kami boleh harmoni lah. Betul. Okay, mungkin kita boleh mula dulu. Nak pilih part yang mana tu? Yang paling chorus lah. Chorus Safiah. Tak apa, mula pun tak apa. Permulaan pun tak apa. Okay. Saya ambil first lagu. Okay, boleh. Ini lagu Safiah Okay, Safiah. Okay, silakan. Di Uhud itu kau laksana singa yang garang, menerjah berani ke medan perang. Kau bukti mujahid dan wajah, berjuang demi Allah dan Rasulnya. So seterusnya boleh tengok dekat YouTube lah. Wow, selebihnya boleh tonton di YouTube. Tadi sebelum ni saya buka kat YouTube. Tak sangka dengar suara tu sama. Betul ya, betul. Memang sebiji ya. Sebab tu part saya lah. Untuk yang sama. Alhamdulillah. Nama kata telan keset ya. Telan keset, betul. Jadi saya rasa sampai tu dulu untuk episod khas kita hari ni. Ya, betul. Terima kasih Tuan Haji Amin sebab sudi untuk datang ke podcast kongsi sikit kita pada hari ini. Betul. Dan untuk para penonton di luar, kami sangat mengharapkan komen anda untuk episod ini, dan korang boleh juga komen siapa lagi alumni yang korang kenal, batch korang yang sebelum-sebelum ni yang korang rasa kita nak panggil untuk slot khas di podcast kongsi sikit, slot alumni ini. Betul. Jadi sebagai penutupnya je, jangan lupa untuk komen, like, subscribe dan juga share video ini. Itu saja daripada kami. Kita jumpa lagi di episod yang akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.